Okay, so now kita dalam train dari Isbrat nak ke Vienna. So train kita delay. So semua dah ke Barayan. Langgar salji. So dia langgar salji, so dia delay. Aduh. Sekarang kita dah sampai dekat Vienna. Nampak tak sejuk beku dia sampai berkabus. So sekarang kita baru touchdown dekat train station Vienna. Kita nak pergi kita punya Airbnb dekat Vienna. So, sekarang kita tengah tunggu train. Dah check in Airbnb Vienna. So ni dia punya bilik air. Ini dia punya toilet, storeroom. Dan dia punya bilik yang kedua. Dapur. Kita punya ruang tamu, living room, and this is ni kita punya bilik yang pertama. Bilik. Tak mau turun, jatuh kan? Jatuh. Cik. Assalamualaikum. So hari ni Syah berada dekat Vienna. So now kita orang nak pergi ke city center, nak pergi jalan-jalan. So kat Vienna ni kita orang buat 2 days 1 night trip saja. Okay, so sekarang kita dah berada dekat city center dia. So ni adalah ni dia. Cantik building dia. Ni kita orang dekat St. Stephen Cathedral. Tempat ni iconic place kat sini lah. Memang besar gila and detail dia memang cantik sangat. Masa kita orang kat sini, ada pula orang bersorak. Tak tahulah ramai-ramai kenapa, macam ada event ke apa tak. Maybe bola kot. Semua pun macam excited je. And the best thing kat sini memang banyak gila kereta kuda. Tourist memang suka naik lah. So bila dekat sini rasa macam vibe throwback zaman dulu-dulu. So memang cantik. Tapi untuk kita orang tak naik lah. Kita orang just hanya pergi untuk visit the free place sahaja. So memang banyak gila orang naik kereta kuda sepanjang jalan tu. So kita orang sambung perjalanan ke Hofburg Imperial Palace. Itu jalan kaki je. Inilah dia Hofburg Imperial Palace. Ni Hofburg Palace ni dulu tempat tinggal raja-raja tau. Memang nampak keren sangat tempat dia. Vienna ni mana-mana pelusuk pun memang ramai sangat turis. So after that kita orang sambung perjalanan ke Luxury Street. So dekat sini adalah shopping Luxury Street. Memang banyak sangat branded kat sini. Ada Chanel, ada LV, ada Dior dan ada macam-macam lagi. So kalau korang yang kaki shopping, korang boleh pergi sini. Mostly shopping dekat Vienna ni boleh dikatakan antara yang paling murah dekat Europe yang I pergi. Macam dekat Vienna ni, I dengan my buddy trip terpisah sekejap sebab diorang pergi ke premium designer outlet. Kat situ lagi banyak lah tempat shopping yang murah-murah. So kalau korang yang nak shopping dekat sini, korang boleh pergi ke Luxury Street ni, ataupun korang boleh pergi juga kat premium designer outlet. So far diorang cakap memang puas hati, harga murah. Untuk Vienna boleh repeat shopping. Dan kita orang sambung lagi perjalanan kita orang. Kita orang dekat Vienna ni memang jalan kaki je, tak ada ambil any public transport. So kita orang jalan slow-slow, explore. Memang tak rushing pun lah dekat Vienna ni. So kita orang pergi ke Belvedere Palace. So dekat tempat ni memang cantik gila. Siap ada taman besar. So memang banyak lah spot-spot yang lawa untuk ambil gambar. Dari situ kita orang terus jalan ke Volksgarten dia. Kita orang singgah lah dekat Volksgarten dia. Dekat Volksgarten ni pun cantik weh. Memang besar gila taman dia. So korang tengoklah view dia. Ni view masa winter. So pokok-pokok semua dah tak ada daun, semua tinggal ranting je. So memang cantik sangat dia punya view tu.
Dekat taman ni kita orang lama sikit sebab rasa vibe dia tenang, chill je sebab tak ramai turis kan. Berbandingkan dengan tempat-tempat yang lain memang crowd sangat dengan turis. So tapi yang puas hatinya building-building dia lah. Di taman ni dikelilingi dengan building-building yang cantik. So daripada kalau korang duduk chill kat taman tu, korang akan nampak lah building parlimen, istana di sekeliling taman tu. Dekat taman ni kalau boleh semua tempat I nak buat video, nak ambil gambar sebab semuanya cantik, ya Allah. And then last kali kita orang ke Australian Parliament Building. So bangunan dia memang nampak klasik sangat and solid. Memang vibe-vibe Europe orang cakap. So kalau korang boleh tengok dekat sini, depan dia ada satu statue sangat-sangat besar warna putih gold. Memang cantik weh. Actually banyak lagi ya tempat yang kita orang tak sempat cover. By the way, overall Vienna ni memang best. InsyaAllah kita akan repeat lagi. Okay, sekarang kita ada dekat Central Station kat Vienna. Kita nak pergi ke Budapest. So, nantikan video seterusnya. Thank you.